Assalamualaikum semua. Hari ni Kak Ayah masak lemak tempoyak pucuk daun kayu. Okey, Kak Ayah gunakan pucuk ubi jenis kerinting. Sebab ada kat rumah Kak Ayah pokok ni. Lepas tu daun kunyit. Daun kunyit ni sebab dia wangi. Lepas tu Kak Ayah gunakan juga sedikit pucuk daun kelor. Alang-alang dah ada kat rumah. Kak Ayah gunakan petai. Okey, jom kita start menghiris daun-daun. Semua daun-daun kita nak iris dengan sangat halus, nipis-nipis, sebab lagi nipis lagi sedap. Antara bahan yang wajib ada juga ialah serai. Serai ni dia akan menambahkan aroma dan rasa yang sangat sedap. Okey, sekarang ni adalah bahan-bahan yang dah dihiris halus. Semua sayur-sayuran tu kita kena hiris halus. Kak Ayah gunakan tempoyak. Tempoyak ni baru lagi. Anak Kak Ayah bawa balik. Dan dia masih manis. Tak masam sangat. Kak Ayah akan blender tempoyak bersama dengan sedikit ikan bilis, cili api hijau dan cili api merah. Kita akan blender hingga halus. Lepas tu nanti kita akan gunakan untuk memasak. Masak tempoyak daun kayu. Okey, Kak Ayah tambahkan sikit serbuk kunyit. Sepatutnya kita guna kunyit hidup, lebih sedap. Tapi sebab Kak Ayah tak ada kunyit hidup kat rumah, jadi gunakan serbuk kunyit saja. Okey, ni bahan-bahan yang telah dihiris halus dan dibersihkan. Semuanya kita akan masukkan ke dalam periuk atau kuali yang kita nak guna untuk masak. Kita masukkan semuanya sekali. Kat dalam ni ada pucuk ubi, daun kaduk, daun kunyit, daun moringa atau daun kelor, serai, dan nanti kita akan masukkan petai juga ya. Ni bahan-bahan yang kita dah blender tadi. Ada ikan bilis, tempoyak, cili api dan serbuk kunyit. Kalau kita nampak warna dia tak cukup kuning, kita boleh tambahkan serbuk kunyit nanti. Okey, kita gaulkan semuanya merata. Pucuk-pucuk kayu tersebut kita gaulkan sehingga kena rata dengan bahan blend. Kemudian kita tambahkan ikan bilis. Yang ni ikan bilis ni kita masukkan tanpa di blender. Lepas tu kita masukkan pati santan. Kak Ayah terus je masukkan pati santan. Nanti kita akan gunakan api sederhana dan masak dia. Okey, sekarang Kak Ayah masukkan petai. Petai ni sebenarnya boleh dikopek, ambil isi saja. Tapi sebab kat rumah Kak Ayah ni memang suka makan dengan kulit dia sekali. Jadi kami gunakan dengan kulit ni sekali. Okey, sebab warna kuning tu memang tak menyerlah. Jadi Kak Ayah tambahkan serbuk kunyit lagi. Okey, buka api sederhana dan kita akan masaknya sehingga dia pekat dan mesra dengan semua rasa. Lemak, masam dan ada rasa pucuk-pucuk kayu. Okey, masukkan sikit garam. Garam ni secukup rasa. Kak Ayah tambah lagi ikan bilis sebab rasa macam sikit sangat ikan bilis tadi tu. Kemudian Kak Ayah tambahkan dengan asam keping. Kalau tempoyak tu dah cukup masam, kita tak perlu tambah lagi. Tapi sebab tempoyak yang Kak Ayah guna ni dia tak cukup masam, jadi Kak Ayah tambah.
Kemudian Kak Ai tambahkan sikit air untuk masak lebih, untuk lembutkan lagi pucuk-pucuk tadi. Kita akan masak sehingga pucuk-pucuk tu semua lembut dan masak merata dengan kuahnya. Gunakan api yang jangan terlalu kuat dan jangan terlalu kecil. Sebenarnya untuk memasak masakan ni memang perlukan masa yang agak lama, sebab kita tak buka api yang kuat, terlampau kuat. Kita masak dengan cara yang sederhana saja, jadi hampir 1 jam, 1 jam setengah barulah kuah dia nak pekat dan barulah pucuk-pucuk tu semua lembut. Kalau kita buat banyak, lagi lama masa dia. Okey, sekarang dah siap dan selamat mencuba. Jumpa lagi di lain video. Terima kasih.